Hari ni kita orang nak borong makanan warna biru. Yeay! Nasib baik warna biru. Jangan warna pink dan purple. Sebab Sebab Iman tak suka. Alah, kenapa bukan warna purple? Alung, jangan warna purple. Iman tak suka. Suka hati kau lah. okey, macam biasa ambil troli dulu. Iman ada orang troli tak? Tak nak lah. Alah, kenapa duduklah kat sini? Tak nak. Yelah, jom. Tengok kakak laju betul jalan. Mana yang makanan warna biru? Iman, cepat cari Iman warna biru. Okey. Jom. Iman, tu warna biru. Okey. Ya. Ni warna biru? Lah. Ambil ni satu. Iman, tu warna biru. Mana? Yo, my favorite. Yeah. I pun nak satu lah. Adik, jom cari warna biru lagi. Okey. Iman, tengok ni. Ada Oreo lah. Wow, ada BTS. Nak yang ni lah. Okey, Iman. Kakak, Iman nak yang ni boleh? Kenapa tanya I? Tanyalah abang you. Hello, nak ni boleh? Boleh. You nak ke? Nak lah. Iman, tu warna biru. Lah. Ya. Hello, nak yang ni sebab ni sedap. Okey, ambil lah. Ya. Cookies ni nampak sedap. Ambil satu lah. Iman, tu warna biru. Lah. Ambil satu cepat. Ya. Iman, ambil susu satu. Okey. Ya. Wah, banyak yang yogurt warna biru. Lah. Jom kita tengok. Iman nak flavour apa? Vanilla. Vanilla. Ya. Kita ambil ni satu Halo, nak Yakult boleh? Ambil lah. Roti susu. My favorite. Real. Sedap ke ni? Sedap. Okey. Ya. Sampai takat ni je aiskrim. I rasa kan? Anak ni boleh? Boleh. Jom kita pergi bayar. So in total dia guys. Yeay, dah beli. Kakak macam monyok je. Nak warna purple. Next time, okey? Okay. Nak tengok kita orang makan pergi dekat Aisyah, main.